Selamat Hari Raya. Hari ni nak masak apa? Hari Raya vibes, kita nak masak rendang udang. Jom kita start. Mula kita masukkan bawang, halia, kunyit, serai, kita masukkan cili dan last sekali kita masukkan minyak. Panaskan kuali, tumis bahan kisar sehingga naik bau. Masukkan santan, daun limau purut dan daun kunyit. Is this your secret ingredient? Mestilah campurkan Ajinomoto dalam masakan, rasa umami akan lebih kick dan yang paling penting kurang sodium. Perasakan dengan Ajinomoto, garam dan gula melaka. Sekarang kita nak masukkan kerisik supaya dapat rasa lebih lemain pekat. Masukkan udang, kacau sehingga udang masak dan kuah sedikit kering. Sedia untuk dihidang. Sedapnya. So, selalu raya, you masak ini ke? Of course lah, ni lauk paling laku I tau. Guys, you must try the recipe this raya. Nang nyaman. Memang sedap. Tadi kita dah kongsi resepi, sekarang kita nak kongsi rezeki pula. Ajinomoto nak bagi hadiah berjumlah RM88,888. Ada percutian keluar negara dan domestik, emas dan tak cikgu. Anda hanya beli produk Ajinomoto minimum RM10 je. Snap receipt dan hantar ke dan kendung beli. Peraduan berakhir 30 April 2026, so cepat-cepat join. Ajinomoto